Memang kita tahu bahawa ada beberapa mungkin keputusan yang menyebabkan masyarakat Cina ni kurang puas hati kepada kerajaan. Dia lebih kepada pertambahan kos perniagaan, okay? Dan juga satu peralihan ataupun satu fasa di mana seperti yang saya katakan tadi, mengapa kerajaan memperkenalkan e-invoicing? Kita nak supaya yang pertamanya kita punya sistem percukaian menjadi lebih digital, lebih telus dan sebagainya. Jadi sudah tentu dalam alihan ini ada kesusahan dia, ada cabaran dia. Jadi kita nak menguruskannya supaya yang pertamanya memberikan masa yang lebih panjang. Itu yang kita cuba bawa dalam kerajaan. Yang pertamanya memberikan ruang masa yang lebih panjang untuk mereka adjust. Yang keduanya mungkin threshold untuk perniagaan. Sebab yang menjadi cabaran bukannya syarikat besar. SMEs. SMEs. Dia syarikat-syarikat perusahaan kecil dan sederhana. Di mana secara tradisinya kalau syarikat-syarikat ini dia tak ada bahagian kewangan dia tak ada bahagian percukaian dia. Dia buat sendiri. Dia buat sendiri semua. Jadi kalau majikan tu kena buat sendiri semua sendiri, dan dia kadang-kala dia pun bukannya pakar dalam bidang tu. Dia punya fokus ialah buat perniagaan, bukannya buat paperwork. Jadi ini menjadi memang satu benda yang dirasai membebankan mereka. Jadi kerajaan sudah tentu mendengar dan cuba buat adjustment untuk memudahkan proses ini berlaku.